Kenapa sesetengah pelabur berjaya dan sesetengahnya gagal? Bukan kerana modal, bukan kerana pengalaman, tetapi kerana satu perkara penting yang mengubah segalanya. Jika anda nak tingkatkan pelaburan hartanah anda perlu ubah pendekatan dengan perkara ini. Ramai orang takut untuk melabur kerana mereka fikir risiko terlalu tinggi. Tapi pelabur berjaya melihat risiko sebagai peluang. Tukar cara anda melihat pelaburan daripada takut kepada yakin. Pelabur berjaya tidak bergantung kepada nasib. Mereka belajar membaca pasaran dan menguasai strategi pelaburan. Jangan terjun dalam hartanah tanpa ilmu, pastikan anda tahu seluk-beluknya. Ramai orang tunggu masa yang sesuai, tapi hakikatnya, masa yang sesuai adalah sekarang. Jangan tunggu harga naik lebih tinggi, mulakan dengan apa yang anda ada. Lebih awal anda bermula, lebih besar keuntungan anda. Nak berjaya dalam pelaburan hartanah? Tukar mindset, tambah ilmu dan mula bertindak sekarang. Jangan biarkan ketakutan menghalang kejayaan anda. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.